Negara Islam yang paling kuat di dunia. Data ini saya ambil daripada insidermonkey.com dan bagi tahun 2024. Ini adalah berdasarkan daripada ekonomi yang paling kuat dan juga kuasa ketenteraan yang sangat besar. Jadi jom kita pergi ke tempat kelima negara Islam yang paling kuat di dunia. Di tempat yang kelima adalah negara Iran. Negara Iran ini mempunyai tentera yang sangat ramai. Diikutkan termasuk sekali dengan tentera simpanan. Negara ini mempunyai 525,000 pegawai tentera yang berkhidmat di ketenteraan Iran. Bahkan negara ini juga mempunyai ekonomi yang sangat besar. Di tempat yang keempat, negara Islam yang paling kuat di dunia adalah negara Pakistan. Di dalam list ini, Pakistan merupakan salah satunya negara berkebolehan nuklear. Tetapi Pakistan diselubungi dengan korupsi dan juga ekonomi yang sangat merudum, menyebabkan ianya berada di tempat yang keempat. Di tempat yang ketiga, negara Islam yang paling kuat di dunia adalah negara Saudi. Negara Arab Saudi mempunyai bajet ketenteraan yang sangat besar. Ianya berada di tempat keenam dengan bajet ketenteraan yang paling besar. Disertakan sekali dengan kekuasaan tentera udara yang sangat canggih. Tempat kedua, negara Islam yang paling kuat di dunia. Ini adalah negara Islam yang paling ramai populasi dengan penduduk Islam. Negara ini juga mempunyai GDP yang paling besar di dalam kesemua negara-negara Islam. Ini adalah negara Indonesia dengan memiliki kuasa ketenteraan yang sangat besar. Begitu juga dengan ekonomi yang besar, membolehkan Indonesia berada di tempat kedua negara Islam yang paling kuat di dunia. Di tempat yang pertama, negara ini merupakan sebuah negara Islam yang sangat kuat berabad-abad lamanya. Bahkan negara ini digelar sebagai Kaisar Rom ataupun penakluk Rom Timur pada zaman dahulu. Ini adalah negara Turki. Negara Turki mempunyai aset ketenteraan yang sangat canggih. Sekali lagi, ianya berada di dalam anggota NATO, membolehkan ianya mendapatkan aset ketenteraan yang sangat canggih daripada anggota-anggota NATO. Bahkan ianya juga mempunyai simpanan aset nuklear, tetapi ianya tidak boleh guna sewenang-wenangnya. Ini adalah tentera Turki. Kalau korang suka data-data macam ni, boleh follow saya Octoman Fazil dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.